Nombor 1, faedah beristighfar, Allah ampun semua dosa yang telah lalu. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Faedah yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Hujan ni punca kepada semua kehidupan. Asbab kepada semua kehidupan. Dengan hujan ada tumbuhan, tanaman kita, manusia boleh makan, binatang boleh makan. Dengan hujan ada bekalan air untuk minuman, untuk digunakan untuk kebersihan. Air adalah kehidupan. Air adalah kehidupan. Dengan istighfar, Allah mengampunkan dosa. Dengan istighfar, Allah meneruskan kesinambungan kehidupan makhluk di atas muka bumi Allah. Besar tuan-tuan, besar. 2, faedah istighfar. Wa yumdidukum bi amwal. Dan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu rezeki yang luas dengan istighfar. Ini rahsia yang cukup besar yang saya nak sebut kepada tuan-tuan pada kali ini.